Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Novita in Malaysia, gengs. Hari ini kita Dan Azam pagi-pagi. yang comeli. Okey, pagi-pagi kita dah sampai di sini. Kita sekejap lagi nak menjala ikan ya. Okey, apa-apa pun sekarang kita nak sarapan dulu. Baru mancing. Yap. Sarapan dulu. Biasa pagi-pagi macam gini kita biasanya menjala kita dapat ikan fibi. So nanti kalau kita menjala dapat ikan tilapia tapi yang besar kita akan ambil ya. Kita sarapan dulu. Ini ada sup fishball. Ada roti canai. Sebelah dia. Bismillah. Nak kali. Handsome lah ya kalau pakai topeng tu. Okey kan, kita dah sarapan. Sekarang kita nak pakai kasut. Safety penting. Kita pakai kasut nak pergi masuk dekat dalam semak sana kan. Sekejap lagi kita nak baling jala. Okey gengs, kita dah standby nak baling jala ya. Bismillah, semogalah kita dapat sebab lama juga kita tak menjala dekat sini kan. Bismillah. Oh. Lebaran pertama Zong. Ada gengs. Tahu lah bandar air kau. Tengok dekat. Lepas. Macam mana boleh lepas? Jala lah ya. Alamak, lepas geng. Kita cek jala jap. Okey, kita dah cek jala, tak ada apa-apa pun, tak ada koyak apa ya. Okey, kita start lagi. Tengok.
Gengs, nampak tak? Nampak tak ni apa? Ni anak haruan. Tuh. Banyak. Banyak. Itu bawa ibu dia. Oh ya. Bawahnya ada emak dia tu. Besar. Okey gengs. Kita lanjut menjala tapi kita tak usik pun benda ni. Kesian dia. Okey. Nampak bandaraya pula kita hari ni. Tidak, ibu pergi duduk sana. Ni lepas lah. Kecil ah? Lah. Dapat geng, kan tilapia tapi tak besar sangat. Masih kira kecil lah. Lepas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas balik. Alahai. Lepas lagi guys. Dapat lagi kita ikan bandaraya. Setakat ni kita dah dapat 3 ke 4. Besar-besar ni pula. Tadi dapat kecil. Tapi kena buang ni. Kena lupuskan. Cantik corak dia kan. Ada geng besar. Nampak bro. Alhamdulillah yang dapat kita. Okey, kita ambil baju dulu. Dapat besar. Wah. Cantik. Okey geng ya. Lanjut lagi. Dengar tak guys? Ha je. Macam Tarzan. Semoga dapat lagi. Betul lah tu tadi tali tu terlepas kan. Dia taklah masuk poket sangat. So dia terlepas. Okey. Kita pergi ke tempat yang redup. Kita bawa ikan yang kita dapat. Okey gengs. Okey gengs, kita dapat lagi. Dia walaupun taklah sebesar yang tadi tapi ada isi. Boleh. Okey. Ni geng. Nampak tak? Ni kita dapat 2. Kita tengah buat api. Kita buat api ni gengs. Kita tak nak api dia, kita nak asap dia je sebab kita menghalau nyamuk. Kita menghalau nyamuk ya. Sebab biasalah pagi-pagi ni nyamuk tengah banyak lagi. Petang sama. Pagi je. Azam pun tengah kena. Oh, Azam pun tengah kena. Inilah Muhammad Azam Haikal. Sebab dia tengok asap kan. Dah makan ke? Dah. Epi tak dapat ikan. Nanti ikan nak buat apa? Nak pergi rumah sama lah. Apa lagi? Lepas tu ikannya nak dibuat apa? Masak apa? Masak sambal. Oh, masak sambal. Okey.
Geng, tadi mancing pula. Menjala kat belah sana, belah kiri. Mata dia oren. Dapat juga talapia tapi warna dia macam cantik lah. Dia jenis kalipia juga. Yelah. Tapi kecil lepas lah. Tapi gemuk lah. Hmm. Cantik. Dia ada kuning-kuning. Tapi kita kena lepas sebab dia kecil. Kan kalau besar cantik. Bakar lah bawa botol adik ni. Okay geng, nampak tak? Ni. Ni pun ada anak ikan haruan ya. Tadi yang sebelah sana tu lain, yang ini lain. Oh, banyak ya. Mantap. Tunggu dia besar, kita pancing dekat dia. Tunggu anak-anaknya besar lah. Cepat! Besar! Alhamdulillah. Talapia. Gemuk lah. Okay. Please, jangan lambat-lambat. Okay. Dah cantik. Wah, besar ni. Adik cakap nanti ikannya nak dibuat sambal. Okay gengs, mantap. Alhamdulillah. Wah, okay, kita tapau dekat dia. Tengok ya. Wow, mantap. Okey tak? Suka tak? Kalau dia cakap lapar boleh goreng mie terus lapar. Okey. Lebih kurang lah. Ya. Tu belakang ada kayu. Lepas? Ikan lepas? Oh. Sayangnya. Tadi ada ikan geng. Lepas. Jaga kaca. Tak tahu apa masalah. Ah, 2 kali dah. lepas lagi. 2 kali geng buat balingan, memang ada isi. Tadi tu ikan haruan memang besar tapi dah lepas.
Kena agak jauh sikit balingannya. Sebab tepi ni banyak ranting. Okey. Kena cepat. Bandaraya. Keli ke bandaraya. So, tiga-tiga bandaraya. Oh. Sangkut habis. Apa tu? Oh, dapat arwan juga. Bismillah. Meh. Oh, bandaraya 3 dapat arwan besar. Oh, apa yang sangkut sangat tu ya? Tengok ni, geng. Besarnya. Mantap. Okay, geng. Mantap. Kita dapat ikan arwan ya. Tadi tak nampak. Ingatkan kita tadi dapat ikan bandaraya je. Rupanya dalam tu juga ada ikan arwan yang cukup besar. Mana ada keluar sana? Tadi tak nampak. Goyang-goyang sampai 3 side. Kanan, kiri, tengah ya. Arwan. Besar ni ya. Aiskrim mantap. Memang cantik. Mantap, gengs. Besar kan? Memang kepala dia pun besar. Sini, dek. Tengok, adik suka tak dapat ikan arwan ni? Suka. Mantap. Kemas dulu. Ikan lupa. mana? Saya dah Iya. masuk tangan ni. Apa dah lain macam licin. Besar ya itu. Ya, ikan bandaraya besar. Wow. Sebab tu tadi tak masuk tangan ke bawah ya. Satu lepas bang arwan tadi. Itu memang lepas tu nampak arwan. Ada kayu kalau tak sangkut memang dapat. Tuh, bawah dia. Mulut dia. Kasihan ikan tu. Oh, kenapa? Tak. Ada satu lagi kan? Tadi dah buang dah. 3 kan? Ibu buang Ada. satu.
dapat semua. Besar ni Zalaya. Okay geng, mantap ya. Kita dapat ikan haruan, ikan tilapia, ikan bandaraya. Mantap. Cantik. Besar. Satu ikan. Besar. Okey geng, inilah hasil kita menjala hari ini. Walaupun tak banyak tapi alhamdulillah ya kita dapat juga. Okey, so video hari ini kita tutup dululah sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen, like and share. Dan jangan lupa ikuti video Novita in Malaysia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.